Dua remaja lelaki berusia 13 tahun ditahan selepas menendang motosikal unit rondaan bermotosikal URB sehingga seorang anggota polis cedera di Jalan Tengku Ismail, Temerloh awal pagi semalam. Kejadian berlaku ketika mangsa berusia 23 tahun bersama rakan setugas sedang melakukan rondaan sebelum terserempak dengan sebuah motosikal berwarna hitam tanpa nombor pendaftaran dinaiki dua lelaki dalam keadaan mencurigakan. Pemetik bernama Ketua Polis Daerah Temerloh Asisten Komisioner Muhammad Nashim Bahrun berkata, dalam kejadian jam 1.30 pagi itu, suspek cuba melarikan diri dengan memecut motosikal berkenaan sebelum bertindak menendang motosikal polis sehingga menyebabkan mangsa terjatuh. Kedua-dua suspek kemudian melarikan diri manakala mangsa dibawa ke Hospital Temerloh untuk rawatan akibat luka di tangan dan kaki kanan. Pihaknya telah menahan dua remaja berkenaan pada 2.30 petang semalam selain turut merampas sebuah motosikal berwarna hitam. Kes disiasat mengikut Seksyen 353 Kanun Kesiksaan kerana menggunakan kekerasan bagi menghalang penjara awam menjalankan tugas. Tindakan juga boleh diambil di bawah Seksyen 26-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 terhadap pemilik kenderaan yang membenarkan individu tanpa lesen sah menunggang motosikal, manakala ibu bapa atau penjaga boleh disiasat mengikut Seksyen 39 Akta sama.